Meditasi dan cara mengenali nafas mengikut ajaran Buddha. Salam sejahtera dan selamat datang ke saluran Dharma Membuka Mata. Dalam episod kali ini, kita akan bersama-sama memahami dan berlatih satu bentuk meditasi asas tetapi sangat mendalam yang dikenali sebagai Anapanasati Sutta, iaitu kesedaran terhadap nafas masuk dan keluar, seperti yang diajarkan oleh Buddha sendiri. Ramai antara kita mungkin telah belajar pelbagai teknik meditasi, tetapi ajaran asal Buddha adalah sangat mudah, jujur, dan terus kepada pengalaman sebenar dalam diri kita tanpa perlu bayangan, jampi atau pegangan luar. Segmen 1. Dalam Anapanasati Sutta, Buddha mengajar, apabila bernafas masuk panjang, tahu yang saya bernafas masuk panjang. Apabila bernafas keluar pendek, tahu yang saya bernafas keluar pendek. Ini bukan tentang mengawal nafas, tetapi hanya sedar kepada apa yang sedang berlaku. Dan dalam kes ini, sedar terhadap nafas yang ada dalam tubuh ini semasa sekarang. Segmen 2. Panduan amali, mari kita berlatih bersama. Pertama, cari tempat yang selesa dan tenang. Anda boleh duduk di atas kerusi atau di lantai, dengan belakang tegak tetapi tidak tegang. Tutup mata jika anda mahu. Biarkan nafas berlaku secara semula jadi. Perhatikan sahaja sama ada di hujung hidung, dada, atau perut. Pilih satu titik untuk fokus. Setiap kali anda menarik nafas, hanya sedar, ini adalah nafas masuk. Setiap kali anda menghembus nafas, hanya sedar, ini adalah nafas keluar. Jangan cuba mengubah, memperbaiki atau menilai. Tujuan latihan ini adalah untuk membangkitkan kesedaran, bukan untuk mencipta pengalaman yang tenang atau hebat. Segmen 3. Pendekatan berperingkat. Jika anda mahu memperdalamkan latihan, anda boleh ikut 4 tahap berikut. 1. Kenali panjang dan pendek nafas. Nafas panjang. Sedar. Nafas pendek. Sedar juga. 2. Sedari tubuh dan ketenangan. Rasa tubuh, bagaimana perasaannya? Tegang, lembut, atau tenang. 3. Amati keadaan fikiran. Adakah fikiran sedang tenang atau sibuk, sedar, tanpa menghakimi? Bila sedar fikiran melayang, kembalikan dengan lembut kepada kesedaran nafas. 4. Lihat perubahan dan lepaskan. Semua yang muncul seperti perasaan, suara, fikiran semuanya berubah. Kita belajar untuk melepaskan, bukan melekat. Segmen 4. Penutup refleksi. Setiap kali kita sedar bahawa fikiran kita telah melayang dan kita kembalikan perhatian kepada nafas. Itu adalah kejayaan dalam latihan ini. Ia bukan tentang tidak melayang, tetapi tentang menyedari dan kembali lagi dan lagi, dengan sabar dan lembut. Latihan menyedari nafas adalah jalan yang mudah dan selamat untuk melihat hakikat hidup ini. Ia membuka mata kita kepada kebenaran tanpa dogma, tanpa kepercayaan buta. Segmen 5. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa kita perlu bermeditasi? Apa manfaatnya untuk hidup kita? Buddha mengajarkan meditasi bukan sebagai ritual, tetapi sebagai satu latihan hati dan minda supaya kita benar-benar mengenal diri, mengenal perasaan, mengenal fikiran, dan akhirnya mengenal hakikat kehidupan.
Apabila kita berlatih menyedari nafas, kita sedang melatih kesedaran saat ini. Supaya tidak terlalu hanyut dengan masa lalu atau masa depan mempunyai ketabahan dan kesabaran. Kerana fikiran akan terus melayang, tetapi kita belajar untuk kembali dengan tenang. Pemahaman diri. Kita mula melihat emosi, tekanan dan keinginan kita dengan jelas dan melepaskan. Semakin kita faham bahawa semua adalah sementara, semakin mudah kita melepaskan pegangan yang menyiksa diri. Dan akhirnya, meditasi membawa kepada ketenangan dalaman yang tidak bergantung kepada keadaan luar. Kita tidak lagi dikawal oleh perasaan marah, takut, tamak, atau sedih. Sebaliknya kita jadi lebih bebas, damai, dan bijaksana. Jadi, meditasi bukan hanya untuk duduk diam. Ia adalah jalan menuju pembebasan batin, dan semuanya bermula dengan satu nafas, satu saat yang kita sedari sepenuhnya. Segmen 6. Soalan yang sering timbul adalah, kalau kita bermeditasi, adakah kita akan mendapat kuasa batin? Boleh baca fikiran? Boleh lihat masa depan? Jawapannya mungkin ya, mungkin tidak. Buddha tidak menggalakkan kita bermeditasi untuk mencari kuasa batin atau perkara luar biasa. Ya, dalam sejarah, ada murid-murid Buddha yang memperoleh keupayaan luar biasa hasil daripada tumpuan yang mendalam, tetapi itu bukan tujuan utama latihan ini. Buddha sendiri mengingatkan bahawa tujuan meditasi adalah untuk membebaskan diri daripada penderitaan, bukan untuk mendapatkan kuasa atau kehebatan. Jika kita terlalu mengejar pengalaman ajaib, kita mungkin terperangkap dalam keinginan halus, menjadi taksub dan tersasar daripada jalan pembebasan dan mengukur kemajuan dengan perkara luaran, bukan perubahan dalaman. Buddha berkata, lebih baik seseorang melihat satu perkara sebagaimana adanya daripada memiliki 1000 kuasa ajaib. Jadi, jika anda berlatih dan terasa lebih tenang, lebih sabar, lebih memahami diri, ya, ini adalah tanda kemajuan sebenar. Kuasa batin yang paling hebat ialah keupayaan untuk tidak marah, tidak tamak, tidak takut walaupun dalam cabaran hidup. Ya, ini adalah kuasa sebenar, kuasa batin dalam diri yang membawa kebijaksanaan dan kedamaian. Terima kasih kerana mengikuti latihan ini bersama Dharma Membuka Mata. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila tekan butang like, share dan subscribe untuk terus belajar dan meneroka Dhamma yang sebenar dengan hati yang terbuka. Jumpa lagi di episod seterusnya. Semoga anda sentiasa berada dalam kedamaian dan kesedaran. Terima kasih.